Adilkah Katalino bercerminkan surga, bersemangatkan jubata, arus. Bertungkatkah adat, bahasa berpegai ke pengatur perkara, au. Salam satu benua, salam semua Sabang Merah di seluruh benua ini. Salam dan tabik hormat daripada Apai Demba, Kenyalang Degung daripada Sarawak. Ingin saya menaikkan satu semangat kepada semua penjuang tanah air, budaya dan adat kita di seluruh benua ini. Jadi kita sentiasa beringat bahawa pohon yang rendang tidak akan berdiri teguh tanpa akar yang menjalar dalam kita ini. Begitulah kita, adat dan budaya adalah akar. Tampaknya kita hanyalah dedaun sahaja, seperti dedaun yang kering dan diterbangkan angin. Jadi diperingatkan sekali lagi, budaya adat adalah akar bagi kita manusia ini. Mempertahankan warisan bukan bermaksud kita menolak kemajuan. Itu anggapan kuno. Tetapi memastikan kita maju tanpa kehilangan jiwa dan juga rupa bangsa. Biar mati anak. Ingat ya, biar mati anak, jangan mati adat. Ini bukan sekadar pepatah, ini adalah sumpah setia bahawa identiti bangsa lebih bernilai daripada nyawa kita. Jadi, kepada semua penjuang tanah air, jika bukan kita yang memelihara pusaka leluhur ini, siapa lagi? Adakah kita akan membiarkan semua adat dan budaya kita hanya ditelan zaman ini? No, tidak ya. Jika bukan kita yang memelihara, tiada yang akan menjaga. Jadi semuanya akan disimpan di museum. Itu yang akan terjadi. Ini adalah satu realiti. Kita boleh tengok apa yang terjadi dekat museum sekarang. Banyak warisan kita yang sana. Jadi tanah air ini bukan sekadar tanah tempat memijak, tetapi tanah tempat darah tumpah dan maruah yang harus kita tegakkan. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan. Kerana di setiap butir pasirnya, ingat, sejengkal tanah pun tidak akan diserahkan. Ya, ingat. Kerana di setiap butir pasirnya tertanam keringat dan air mata nenek moyang kita dulu yang bersusah payah mencari tempat ketinggalan, mencari tempat kediaman, mencari tanah, sehingga mereka juga luntur di dalam perjuangan mereka. Jadi biar kita berani kerana benar ya, takut kerana salah. Jadi penjuang tanah air tidak akan gentar pada gertakan, kerana perisai kita adalah kebenaran dan pedang mandau kita adalah kedaulatan bagi orang Dayak di seluruh benua ini. Jadi jangan tanya apa yang tanah air beri kepada kita, tapi tanyalah apa yang sanggup kita korbankan agar tanah ini kekal berdaulatan untuk anak cucu nanti. Takkan Dayak hilang di dunia selagi Mandau masih berdiri, selagi adat masih dijunjung, selagi bahasa kita Dayak masih dijaga. Walau di lambung ombak sekalipun, perubahan batera bangsa takkan karam selagi nakodanya setia pada kompas budaya. Jadi saya serukan semuanya, nakoda Dayak, jadilah nakoda yang sebenarnya, supaya kita tidak akan tersesat daripada laluan asal dan tujuan perjuangan kita. Jadi ingat tu, hilang bangsa kita tiada berganti, hilang budi hancurlah pekertinya.
Hilang budi hancurlah pekerti, pertahankanlah ia umpama menatang minyak yang penuh. Berakar, sekali lagi aku ulangkan, berakar kuat, berjulang tinggi, adat dijunjung, maruah disanjung. Jadi warisan kita, wajah kita, tanah berdaulat, bangsa terhormat, biar putih tulang, jangan putih mata, agi hidup, agi ngelaban, hidup semua Dayak di suku Pulau Borneo ini. Sekian dan kami hormat kepada Apai pagi ini. Salam